Ajotabina. Kita tengok dalam dia ada apa. 20 gram darah 10 sachet. Terus kita buka. Sebab ada 10. Ini dia tulis apa? Tak ada tulis apa. Dekat kotak dia ada lah. Kalau nak ketonggin lah kotak ni. Akan tengok dia punya instruction kat belakang. Pusing. Dia tulis, nama gelap pula. Dia tulis cara penyimpanan, cara penyediaan, kandungan dia, kelebihan dia. Okey. Kelebihan Talbina ni, dia minuman yang dibuat daripada barley yang dicampur dengan susu dan madu. Dipanggil Talbina kerana warnanya yang putih seperti putih susu. Okey, ini dia punya kandungan. Kita ada susu kambing, creamer, ekstrak barley 20%, ekstrak kurma ajwa 3%, madu 3%, ekstrak delima 3%, dan gam arak ataupun kita selalu panggil gam arabic. Lepas tu cara penyediaan, kita campur 1 sachet ajwa Talbina ni dalam 120 ml air suam dan kacau sehingga sebati. Okey. Lepas tu simpan dia. Simpan kat suhu 15 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius. Okey ni. Beginilah rupanya, ada gambar sini. Dia punya cara penyediaan, preparation methods. Add 1 sachet of ajwa Talbina into 120 ml of warm water and stir until well mixed. Okey, itu saja dari saya. Bye bye.